Kalau masalah zakat, ada Ibnu Sabil, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, ada sebut Ibnu Sabil. Bila buinya pada Ibnu Sabil piti zakat, tak ada bui, tak ada cara. Padahal benda tu sebut dalam Quran. Pasal kita tak fikir, itulah tak ada idea yang molek nak peridu satu-satu perkara yang disyariatkan oleh Islam. Sedar orang lain buat lama dah. Ana masa budak-budak dulu duduk di satu bangunan New Delhi, dia buat bukan main besar bangunan. Buat daripada hasil zakat lah untuk Ibnu Sabil. Orang Islam tak ada piti, boleh pergi duduk situ 2-3 hari free, tak payah pergi duduk di hotel. Cuba kalau fikir lagu tu, buat lagu tu. Tiap ibu negeri ni, Kota Baru ada, Kuala Terengganu ada, Kuantan ada, semua Malaysia ni ada. Tak payahlah sibuk hotel, cimak di situ orang Islam. Ibnu Sabil, siapa-siapa yang tak ada piti dalam perjalanan, dia boleh, walaupun dia kaya pun, bukan nanti sesak waktu tu. Cuba buat satu bangunan, selesai masalah. Mana-mana susah dia boleh pergi duduk situ. Tak, bukan terikat dengan bulan mana-mana, sepanjang tahun boleh duduk situ. Selesai dah masalah. Nak bayar sewa hotel yang mahal. Cuba buat lagu tu. Lama ada orang buat, setengah-setengah tempat. Kita yang tak buat.